Duduk atas hilak tu Man, bukan Tak tahulah budak-budak ni. Tak, aku tak ada masalah dia orang nak berhimpun untuk azan maki. Tapi bila dia orang berhimpun apa join dengan perhimpunan yang ada dengan Anwar apa semua ni buat macam Maya kata tadi apa semua. Dia orang sendiri balik lagi. Kita tak ada efek apa tau. Kita duduk kat rumah makan bisa relax apa. Dia orang ni yang pergi himpunan tu balik lagi dia orang akan fikir. Dia orang akan duduk seorang diri, dia orang akan menyesal sendiri. Sebab apa aku pergi himpunan macam tadi tu Dia orang sendiri akan question themselves. Dia orang akan question diri dia orang sendiri. Apa matlamat yang aku pergi tadi ni Apa yang aku buat sebenarnya ni? Betul ke jalan yang aku pilih ni? Cara yang aku buat ni betul ke? Dia orang sendiri akan persoalkan diri dia orang. Yang kita ni tak ada kesan apa. Berjoget terkinja-kinja. Tengok ni. Sekejap. Apa benda ni? Ini bukan cara dia lah. Macam poster yang aku kongsikan semalam lah. Kalau dia dah berani start tulis Madani tipu, maknanya apa? Maknanya penentangan tu secara terang-terangan. Memang dorang ni menentang PMX sebenarnya. Nak jatuhkan PMX, nak jatuhkan kerajaan Madani. Maknanya ini dah jadi suara-suara pembangkang. Kita kalau kata Rafizi kata nak mempertahankan kerajaan ni, nak bersihkan, sepatutnya kau bagi support. Sekarang kau masih ahli parlimen. Kau masih anggota kerajaan. Ada saluran dalaman, kan? Lepas tu kenapa kau tak buat benda-benda yang macam Salman cakap dengan panel-panel lain cakap tadi? Kita nampak semua ni, benda ni menjadi lidah pembangkang dan kau nak menyuarakan ketidakpuasan hati kau je. Kita semua setuju. Himpunan hari ni tak bagi impact pada kita pun. Kita relax je. Tapi kita nak minta orang-orang yang menyokong dia tu menilai ucapan Rafizi tadi. Kalau dia mengatakan apa yang diperjuangkan oleh kerajaan kita dalam pembatasan rasuah tidak dilakukan. Dia sentuh rakyat macam tuan-tuan puan-puan ni tidak dapat pembelaan. Saiful Iskandar tu siapa? Setpol politik Menteri Kewangan. Setpol PMX. Dan orang-orang kaya yang bertaraf jerung, bukan cikan-cikan yang kat bawah yang standard ikan bilis ni. Jadi adakah itu tidak melambangkan pembelaan terhadap rakyat? Kau tangkap ikan bilis, jerung kat atas masih berleluasa. Rasuah tetap berlaku. Tapi di bawah PMX ni kaedah itu diperbetulkan untuk lebih berbentuk efisien dalam gerak kerja membanteras rasuah. Dan kemuncaknya adalah hint yang diberi oleh PMX tadi. Kenapa isu Mahathir dengan Daim kau tak pernah berbunyi pun, Rafizi, weh, sotong? Apa benda yang kau meripik? Tentang Bloombergnya, tentang laporan polisnya. Kau mengatakan, aku dulu, saya dalam menteri kabinet, saya tak boleh bersuara sebab kementerian ada. Kau ni luruh bedui ke apa? Kau ni pembaris ke apa? Masalah kau, Rafizi, engkau tak nak berdiplomasi dan kau tak nak slow talk dengan orang-orang yang berlegar di sekeliling mana-mana kes yang berlaku. Itu masalahnya. Masalahnya kau nak orang je dengar cakap kau. Tapi kau tak nak terima dengan orang. Kalau dah WhatsApp pun tak ada, kau tak dapat input. Bila kau tak dapat input, kau ingat kepala kau je betul. Itu masalahnya. Aku nak invite lah Jetong main lah naik apa nama Mac Abu ke main lah naik sembang. Kita tanya tengok pandangan. Kita sembang elok lah. Kat Johor tadi Mac ada cakap. Yasin mungkin tak free nak cakap. Saya turunkan Yasin boleh? Sebab dia tengah shopping. Dia tak dengar tu. Kat Johor tadi Mac ada cakap. Saya bukan zaman-zaman Tun Mahathir. Bukan jenis diktator nak kena dengar cakap yang selama ni proses tu tak diikut pun. Diktator punya perangai tak okey tu pun lah. Macam tu Latifah Koya kena. Kan? Perangai Mahdi ni. Ni jadi tanda soal ni. Rafizi ni sebenarnya Azam Baki ke? Tak turun Anwar. Semasa kes Mahdi naik, Tun Daim naik, orang besar ni
Meletup kesnya tak ada pun. Dia buat podcast dia nak ulas pasal ni. Tak ada langsung. Tak ada langsung. Tak ada, memang tak ada man. Yang aku nampak dia ni salam cium tangan Madi, aku nampak gambar dia. Itu aku nampak. Lutut lagi. Lutut dekat lantai salam cium tangan. Macam tu. Maci bai tu. Geram aku. Okey, Sabar tadi. Kita tenang. Kita santai-santai je. Maya berada di kawasan Maya Sekarang ni ada, malam ini pukul 8.30 akan ada perjumpaan. Akan ada perjumpaan di hotel. Kan? Di Hotel Mandin Oriental untuk mengumpulkan tanda tangan untuk menukar Perdana Menteri dan melantik Rafizi sebagai Perdana Menteri. Tanda tangan sedang dikumpul dan hari Isnin mereka akan bergerak ke Istana Negara. Ke Istana Budaya untuk mengangkat Rafizi menjadi Perdana Menteri. Hamzah Zainuddin Timbalan Perdana Menteri 2, Hasan Karim Menteri Pertahanan Nik Nazmi, Menteri Wanita Rozia Ismail, Won Chen akan menjadi Menteri Luar Negara. Okey, kita akan digantikan dengan kerajaan baru, kerajaan cetong. Dung cek. Kongsi sini. Kau jangan buat perangai anak kau boleh tak? Suka betul ni kau. Pergi tahu. Okey, kita bagi Abang Adam pula. Silakan Abang Adam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertamanya aku nak ucap happy birthday kepada Nick. Sebab itulah dia punya perangai dia tu pelik sebab hari ni dia punya birthday. Siapa nak bagi hadiah bolehlah bagi hadiah dekat Nick. Okey. Tu yang dia happy macam hyper. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana yang kita bincangkan semalam lah. Jangkaan kita bahawa demo pada hari ni memang tak dapat sambutan. Okey, kenapa aku cakap tak dapat sambutan? Kerana macam biasalah, kita dah biasa dah demo dekat depan Sogo. Lazimnya Sogo ni dipilih sebab apa tahu? Sebab tempat dia tu, kalau kau tak ramai datang pun, dia akan nampak ramai. Itu kelebihan Sogo. Betul tak Nik? Kan? Pengalaman berdemo di situ, kan? Bila aku tengok suasana demo tu memang tak ramai. Memang betul lah. Seperti mana yang dilaporkan oleh Cosmo, lebih kurang 100 orang saja. Dan 100 orang tu terdiri daripada mahasiswa. Kesian mahasiswa kan? Dan seperti mana yang aku jangkakan, bukan aku jangkakan lah, seperti mana yang aku pernah dedahkan sebelum ni. Cetong-cetong ni terdiri daripada budak-budak parti muda. Okey, apa dalil dia? Dalil dia tengoklah salah seorang yang berucap tu tadi. Kan? Siapa perempuan tu daripada muda. Okey. Dan banyak lagi lah tangkap layar yang aku dah simpan, budak-budak kampung Simpson yang kerumun dekat aku punya ex kan, aku tengok profil dia orang dan sebagainya. Memang betul lah. Okey, itu yang pertama. Kalau kita tengok kenapa aku cakap gagal, okey, kita fokus kepada sokongan terhadap Rafizi, bukan cerita pasal tangkap Azam Baki. Tangkap Azam Baki kita tak ada masalah. Siasat, kalau dia salah tangkaplah, tak ada isu pun. Okey, tapi yang kita concern sekarang ni ialah Azam Baki tengah buat kerja menangkap jerung-jerung ni. Yang terbaru ni berapa 400 lebih juta, banyak isu-isu yang sedang berjalan. Dan seperti mana yang telah diterangkan oleh PMX pun secara tertutup tadi, dan aku tak nak dedahkan lah apa yang PMX cakap masa perjumpaan secara tertutup tadi, pun ada berkaitan juga dengan apa yang sedang berlaku. Dan dikhabarkan Pak Hassan pun telah ditegur lah secara direct lah dalam majlis tersebut. So okay, gentle, tak ada masalah. Okay, apa biji butir dia tak perlulah kita nak dedahkan secara terperinci lah dalam perhimpunan tu. Sebab apa? Sebab semasa PMX berucap pun, PMX minta supaya pihak media keluar sebentar dan apa yang dicakapkan tu tidak disiarkan. Jadi aku hormatlah tentang maklumat dalaman parti dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita tengok aku tak dengar 100% apakah ucapan Rafizi
So kalau siapa dengar, yang siapa boleh ringkaskan, boleh tengok. Aku dengar sikit je sebab antara biji butir yang dia bercakap lebih kepada macam aku cakap tadi lah, kemarahan dia, kekecewaan dia terhadap PMX je. Bukannya nak tangkap Azam Baki sangat. Sebab kalau dia betul-betul nak tangkap Azam Baki, kenapa dia tak bersama-sama Nick masa tangkap Azam Baki yang sebelum kita jadi kerajaan? Dia tak ada. Kalau betul dia marah sangat, dia tak ada. Even dia tidak mengepalai pun. Betul tak Nick? Nick yang lebih ke hadapan. Dah rakan-rakan siap dalam meeting apa semua. Dalam korang meeting tu, Rafizi ada turun tak Nick? Masa korang meeting untuk buat apa tangkap Azam Baki 1.0. Dengan yang turun tadi, budak kampung Sinsen pun baba ketul je. Muka-muka yang kita kenal pun bukan semuanya turun. Penyebar roti canai tak ada. Mana penyebar roti canai? Tak ada. Itu dia yang depan sekali. Adakah kamu nak memalukan Rafizi? Sebenarnya Rafizi memerlukan sokongan kamu semua. Bayangkanlah, kalau tanpa budak-budak daripada parti muda, kalau tanpa budak-budak ataupun penyokong-penyokong daripada Bersih, kalau tanpa mahasiswa yang aku tak tahulah daripada mana datang mahasiswa ni, yang mungkin dia orang ni memang terlalu taksub pada Rafizi dan sebagainya, kebetulan dia orang tak balik kampung ke apa ke, bapa ketul je. Bapa ketul je. So sekarang, jelaslah tadi, himpunan tadi telah menunjukkan bahawa Rafizi gagal. Penyokong-penyokong Rafizi pun dah mula sedar bahawa apa yang berlaku tadi adalah satu perbuatan yang sangat sia-sia. Terima kasih. Undi 88 ada tak? Ada nampak muka tak? Yang aku nampak tu. Satu lagi kehebatan dia apa yang berlaku tadi ialah tahniah kepada Rafizi sebab sekarang kamu telah mendapat sokongan daripada Albert T. Albert T dah sokong kamu. Tahniah Rafizi. Ya, kami dah. Kami nampak tadi. Tak terlupa juga kamu telah mendapat sokongan daripada Toke Bekam. Toke Bekam Papa Berak. Tahniah Rafizi. Kamu telah mendapat sokongan daripada Papa Berak. Papa Berak. Papa Berak. Ni YBOK ni? YBOK pula cakap. Silakan. Aku pening betul lah ya. Ni kau ada cerita Walaun juga yang kau petik. Padahal buat Rafizi tu yang mari buat lemo tu. Apa ni? Tiap kali ada demonstrasi, tiap kali ada puak-puak NGO buat demonstrasi. Aku rasa pihak Rio akan datang ni boleh sakit kau orang. Boleh sakit kau orang. Yang tinggal kau je dalam kotak ni. Betul sih aku cakap. Betul yang ni. Orang ni buat demonstrasi, orang demonstrasi pagok kau macam ni. Kau cakap lah pandai mana pun aku tak heran pun. Lepas ni aku tak tahu lepas ni ada demonstrasi apa pula yang berlaku. Jangan kacau, mari kita cakap. Aduh, letih aku. Aku nak cakap lagi kan, takut kau pedih telinga. Sila. Teruskan. Pihak Rio akan datang ni. Pihak Rio akan datang ni. Engkau pula dapat 26 kursi. Okey, itu saja. Lagi tak cukup lagi tu. Aduh. Lagi belum koyak lagi tu. Aku dengar ke bawah. Aku dengar daripada bawah. Ya, yang ni. Jangan lagi nak tanya soalan ni. Jangan lagi dah anjing-anjing tak payah lagi nak tanya soalan ni. Ketua pembangkang siapa? Ya, aku dah biasa. Aku dah biasa dengan yang ni. Aku kalau aku cakap fakta pun jadi auta. Aku dah biasa dah dengan yang ni tu. Jangan lagi. Sabarlah. Tak apalah aku dengar ke bawah je. Kau cakap aku dengar je. Kan nak kutuk anak je. Kan nak kutuk. Aku lagi tak memang aku orang Tutup jap. Okey, tadi kau cakap kita orang diam. Sekarang ni soalan dia mudah saja. Siapa ketua pembangkang? Cabut dah. Bagi dah. Telur pun tak ada nak naik. Sebab apa saya bagi dia bercakap lama? Sebab kita nak tunjukkan kat viewer. Takat tu je level dia. Takat tu je. Naik pep tahap benda apa dia cakap. Aku tak faham pasal tu. Aku ni dah lah susah nak faham bahasa Pantai Timur. Minta maaf lah, memang aku susah nak faham bahasa Pantai Timur. Lepas tu kau cakap macam tertelan gigi sendiri, macam tertelan lidah sendiri. Aku pun tak faham apa kau cakap. Dia aku rasa macam ni Man. Dia lebih pada nak apa maksud tadi? Dia sebenarnya dia lebih Tinggal kita je lah, tinggal kat kotak nanti. Yang lain tak ada. Okey, kita tak apalah, abaikanlah dia. Sebenarnya dia nak menganjing tapi keadaan parti dia tu lebih teruk lagi. Tapi abaikan. Okey, Maya, apa perasaan Maya sekarang ni? Maya tengok kan yang Maya orang KL. So, apa pendapat Maya tentang apa yang terjadi hari ni lah?
Okey, kalau korang tengok kan dekat Sogo tu sekarang, dia sebenarnya itu adalah fenomena biasa. Kalau kita hari Minggu kita panggil Sabtu dengan Ahad, kalau dekat Sogo tu, kalau tanpa perhimpunan si Rafizi ni pun memang ramai je memang macam tu. Itu biasa. Setiap minggu depan Sogo tu ada live band. Ada tak, kalau tak ada live band pun orang akan duduk dekat situ. Saya pun tak tahu, tapi memang itu adalah keadaan biasa. Tapi dengan Rafizi hari ni, dia macam tak memberi apa yang dia buat dekat situ. Kenapa dia pilih crowd dekat situ? Sebenarnya tak memberi impact apa-apa pun. Sebab rakyat Malaysia satu je lah yang ni. Yang macam Abah Adam cakap, Salman, semua orang cakap lah. Yang turun adalah geng-geng parti muda, budak-budak muda. Bila kita tengok sekarang ni, rakyat Malaysia dah buka mata. Jangan hanya disebabkan tindakan Azam Baki menangkap perasuah. Kita nakkan Malaysia kita ni bersih daripada rasuah. Betul tak Yani? Tapi bila Azam Baki buat kerja yang betul, engkau nak minta dia ditahan untuk atas sebab apa? Saya tak nampak. Sangat tepat poin Maya tu. Sangat tepat poin Maya tu. Bila orang perform buat kerja, tiba-tiba kita nak pecat dia. Ya. Saya tak faham dekat situ kenapa. Tapi ya, kita tak payah tak perlu takut macam tadi YBOK naik. Dia tak memberi impak pun. Sebab apa? Kita nampak kerajaan sekarang dah getting better. Itu je. Bagi saya si Rafizi ni bertindak Abadam. Okey. Kesilapan besar dia orang buat Maya apa tahu? Dia orang bergerak ke dataran merdeka. Gila bodoh. Bila dia orang bergerak ke dataran merdeka, nampak sangat tak ramai yang turun. Gambar terbaru boleh tengok. Sebab apa kita boleh bandingkan dengan himpunan turun Anwar. Bodoh dia orang ni. Dia orang pergi bergerak dekat dataran mereka. Tak ramai. Memang silap besar lah, tak ada orang. Tapi by the way, nanti dataran merdeka orang melepak pun ramai. Tapi it's okay, tak apalah. Kalau dia nak tahu, kita nak tengok berapa besar. Ada satu genggam tangan tak kalau kita tengok gambar? Kalau dia bergambar kan? Tak penuh pun. Ya Allah, saya tak tahulah. Rafizi ni dia ni hati dia busuk lah. Maya, jelas sikit Maya. Indeks cegah rasuah Malaysia meningkat daripada 57 kepada 54 yang terkini. Macam mana kau nak sanggah tu? Benda berjadi lebih baik tapi kau duduk serang. Ni yang mengganggu proses untuk negara ni lebih baik. Tak boleh buat Anwar tu buat baik sikit lah kan. Baru nak okey sikit je. Orang sendiri pula Ya. Media mendedahkan anggaran gaji grade turus 2 dan nilai pegangan saham Azam Baki dan dua syarikat tersenayan bercetuskan perdebatan. Dan bagi aku dia benda-benda macam ni kan, secara tidak langsung kau sentuh hal peribadi orang lain lah. Dan saya tak sangka ada kawan-kawan yang dalam ni yang bersama dengan kita lama dah. Rupanya penyokong Rafizi. Tak, jangan takut untuk naik. Kita orang takkan takkan maki-maki. Macam mana? Kita berhujah dengan baik. Kita akan senyap dengan baik. Yes. Okay, kita bagi Datuk Puyu pula. Siapa dia? Maaf kena panggil Datuk Puyu. Tak tahu nama sebenar. Siapa dia yang kata lama apa-apa? Dia tak nampak Man gambar siapa Man? La ilaha illallah. Dengar lah. Kita bakap sama-sama Man. Apa nama, bagi pandangan saya, Rafizi ni macam budak-budak je. Dia akalnya dia sebenarnya tak cerdik mana pun Rafizi ni. Sebab itu di mana Rafizi ada, di situ akan jadi kecoh. Rafizi hanya ada hati orang yang nak sesuatu yang terbaik untuk diri dia. Kalau dia tak ada yang terbaik, dia akan lari, dia akan burukkan institusi itu. Jadi mana dia pergi pun kita nanti lihat lah, dia mungkin akan pergi ke PAS ke, election akan datang, mungkin dia akan pergi ke Bersatu ke, mungkin dia akan pergi ke mana-mana tempat lah yang dia rasa. Tetapi kalau dia nak pergi mana pun, orang takkan berani ambil dia. Sebab orang macam Rafizi ni, dia akan menikam ketua dia, dia akan mengeluarkan idea-idea jahat dia untuk menjatuhkan kawan-kawan dia sendiri. Jadi tak heranlah kita orang macam ni, bagi saya tak ada apa benda pun. Kudis tu akan merosakkan diri dia sendiri sahaja. Kalau Rafizi hari itu semasa dia kalah pemilihan tu,
dia masih kekal membantu Anwar Ibrahim. Tak apalah, kalah lah. Lain kali kita masuk lagi bertanding. Ini adat. Dia mungkin dia takkan jadi macam orang gila pada petang ni. Mungkin dia akan lebih tenang, mungkin boleh bermuhasabah diri di mana dia silap. Tetapi jalan yang dia ambil itu menunjukkan dia terlalu gopoh dan hati dia terlalu jahatlah kepada ketua dia sendiri, terutama Anwar Ibrahim yang tak pernah menyentuh. Anwar Ibrahim tak pernah sentuh pun kesilapan dia, kesalahan dia. Anwar Ibrahim jaga macam kanak-kanak dalam buayan dia tu. Tapi dia boleh buat kat Anwar Ibrahim lebih kurang. Dia kata pada petang ni, saya dengar kat Anwar Ibrahim ni, macam orang yang tak ada agama dan tak ada langsung kebaikan yang orang buat kepada dia. Jadi berhati-hatilah. Siapa yang nak mendekati dengan Rafidi Ramli, berhati-hatilah, nasihat saya. Itu saja Cik ni. Terima kasih. Ni Syukri. Okey, kau tengok gambar tu ya. Tolak tepi polis-polis, kalau tolak tepi media-media, sejemput tu je dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad tu. Tu kau cakap kesilapan dia orang bila dia orang berharap ke lataran mereka. Aduh, siapalah punya planning ni. Lagi nampak jelas kan bila dataran tu lapang kan. Ya. Betul. Syikin, sila. Kita naik tu ya. Syikin. Okay, tak Salah apa-apa, naik aku nak sambung. InsyaAllah selepas angkat sumpah Perdana Menteri yang baru pada hari Isnin, pada petang itu juga akan ada mesyuarat menteri-menteri kabinet yang baru yang akan diserahkan nama oleh Parti Cetong. Parti Cetong akan ditubuhkan dengan serta-merta. Parti Cetong, Parti Muda dan juga parti-parti pembangkang yang lain, termasuk kem Hamzah Zainuddin yang dipecat. So mereka akan memberi sokongan kepada Datuk Seri Rafizi Ramli, Perdana Menteri Malaysia yang ke-11 ya. Okey, selepas itu hari Selasa akan ada angkat sumpah menteri-menteri kabinet yang baru. Okey, siapa yang ada nak bagi senarai nama, boleh bagi senarai nama ya. Nanti kita boleh bagi kat Datuk Seri Rafizi. Sebabnya calon-calon pilihan raya pun dia boleh tukar ikut suka-suka hati. Sekarang senarai nama anda boleh bagi. Kan? Sahabat-sahabat dia yang terdekat seperti Iswadi Muni akan jadi menteri apa. Nanti kita bagi nama. Tolong dekat bawah. Kita kalau ikutkan, kita tengok daripada dululah jenis Rafizi ni. Orang siap gelar dia pakar formula lagi. Dia tak pernah lah jenis buat himpunan ke ataupun buat sidang media ke, jenis tak ada data tau. Dokumen semua kat depan dia. Dia jenis kalau mendedahkan suatu perkara semua dengan berdokumen. Kan? Tapi yang baru-baru ni kita nampak dia punya pendedahan tu, dia tak ada dokumen kan, hanya sekadar naratif yang dia bawa, sangkaan-sangkaan kan. Padahal dah jelas PMX dah cakap dah tubuh sekretariat untuk menyiasat, dan hari ni Azam Baki dah mengeluarkan kenyataan dia akan terbuka untuk memberi segala dokumen-dokumen yang PDRM nak daripada dia. Itu jelas kan. Apa lagi siasatan yang kamu mahukan? Kamu mahu PMX terus pecat jadi diktator macam sebelum ni? Bersikap macam tu baru kamu puas hati? Come on lah Simpson. Hey. Teruskan. Siapa nak cakap lagi? Tapi aku rasa ni adalah terdesak lah. Langkah terdesak dia. Pertama, seperti aku kata, memang nak sangat dipecat oleh Anwar Ibrahim supaya boleh play victim. Nanti Anwar Ibrahim ni pecat dia apa semua macam yang sebelum ni lah. Dia ni kepala, yang kaki tangan dia dah play victim dah sebenarnya. Duduk buat live, duduk kata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim siang malam. Bagi aku, orang yang bersama dengan Cetong ni secara tidak langsung, bagi aku mudah je. Kau adalah orang yang sebenarnya walaun. Kau pembangkang di dalam kerajaan, itu saja. Easy as that lah. Sebab kau go against Anwar Ibrahim. Kalau kau go against Anwar Ibrahim, secara tidak langsungnya itu adalah seperti kau lebih pembangkang daripada pembangkang tu sendiri. Ni gambar betul pula. Ni apa yang ni? Apa tu? Ya. Aku lupa nak cakap lagi satu poin penting. Masa demo tadi, dia orang ada buat dua pelakat yang besar.
Satu muka Azam Baki Ya. dengan tanda pangkah dan satu lagi muka Ya. PMX dengan tanda pangkah. Kalau korang perasan, betul. muka PMX dengan tanda pangkah tu tidak dijulang. Dan kalau korang perasan juga, media masa dia ambil caption, ambil gambar, dia hanya ambil gambar, dia siapkan gambar muka Azam Baki saja. Azam Baki saja. So dekat situ jelas Rafizi dah buat satu kesilapan besar. Okey. Sebab kita pun tahu tujuan dia mengarahkan, mengasuh rakyat untuk berdemo, bukan sebenarnya untuk tangkap Azam Baki, tetapi sebaliknya nak memalukan BMX. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, media melaporkan, daripada Cosmo, melaporkan 100 orang pendemo. Macam kau cakap tadi, mahasiswa, budak-budak daripada parti muda semua kan. 100 orang. Dan FMT melaporkan, dia up sikit, 150 orang. Jadi ini jelas bahawa Rafizi gagal membentukkan satu gelombang sebab lazimnya benda ni nak menaikkan kemarahan rakyat setelah apa benda yang dia buat kan. Dia buat press conference dan sebagainya semua kan. Sepatutnya hari ini adalah satu gelombang yang besar. Tetapi dia gagal. Bayangkanlah untuk permulaan pun macam ni, I don't think lepas ni akan ada siri-siri demo yang dibuat oleh Rafizi. Sebab orang nak puasa. Lepas tu raya, orang dah lupa dah pasal benda ni. Dan keputusan daripada siasatan yang dibuat untuk tangkap Azam Baki pun tentunya sudah ada. Sama ada Azam Baki bersalah ataupun tidak. Kita tak ada isu. Buatlah keputusan. Kita bukannya nak backup Azam Baki. Tetapi di sini isunya ialah Rafizi koyak. The moment dia dah jolok, tiap-tiap minggu dia jolok, dia petik, dia malukan PMX apa semua. Tiba-tiba PMX usik sikit. Tak petik nama pun. Tak sebut nama pun. Tengok ulasan dia dekat podcast. Oh, beria-ria. Dia ada satu segmen dinamakan beria-ria. Tapi kita tengok Rafizi yang beria-ria. Siap ungkit, siap korek, siap dedahkan perkara yang tak betul, tak tidak. Dia siap nak laga-lagakan Saifuddin dengan PMX dan sebagainya. Tapi tengok hasil dia hari ni apa? Hari ini budak-budak kampung Simpson pun 2-3 ketul je yang turun. Buktinya apa? Penebar roti canai di Kedah tak turun pun. Itu salah satu bukti. Maknanya itu... Badam. Mana viewer Cetong yang sampai 8K, 10K masa dia buat podcast hari tu? Ya, paling tidak pun pengundi-pengundi Rafizi daripada Pandan tu. Okey, berapa ramai pengundi-pengundi Rafizi dekat Pandan? Turunlah bagi sokongan. Bukannya jauh sangat. Jalan kaki pun sampai. So di sini, perhimpunan demo yang kononnya untuk tangkap Azam Baki sebenarnya dah jadi demo untuk buktikan sokongan Rafizi ada berapa ramai. So Rafizi, kamu gagal. Rafizi lebih baik suruh wife kamu berkemas, buat kenduri tahlil kat dalam rumah kamu. Terima kasih. Ramainya yang koyak kat bawah tapi tak berani nak Malam ini kita akan meraihkan sempena kejatuhan Kerajaan Madani, kejatuhan Perdana Menteri. Kita akan ada sambutan makan besar Yisang. Malam ini ya semua. Nanti kita akan ada lepas makan besar, kita akan ada makan besar di Amendi Oriental bersama pemimpin-pemimpin pembangkang dan juga pemimpin-pemimpin kerajaan yang telah memberi sokongan kepada Datuk Seri Rafizi Ramli untuk menjadi Perdana Menteri. Isnin Datuk Seri Rafizi Ramli pukul 8.30 pagi akan ke istana. Ke istana untuk mengangkat mengangkat sumpah. Dia akan ke istana untuk mengangkat sampah. Dan SPT juga akan dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Albert T akan dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya yang baru. So jadi hari Selasa akan ada mesyuarat kabinet yang pertama setelah nama diberikan oleh pemimpin-pemimpin semua. Okey, terima kasih. Nanti Menteri Wanita kita bagi dekat Rozia. Dan yang mana-mana geng-geng geng-geng Kuciwa akan dilantik sebagai menteri. Menteri penuh dan timbalan menteri dan jawatan-jawatan JLC. Okey, sekian, terima kasih kawan-kawan. Sambung. Main lagi. Ada FRU dah, ada KRU dah. KRU sedang berkumpul di Kuala Lumpur. KRU sedang berkumpul di dataran Kuala Lumpur. Jangan ketinggalan tawaran yang istimewa. Lain macam ni dia makan apa entah. Besarkan Man menyokot. Okey. Saya gambar aku kejap. Jadi itulah kita dengan hadirnya himpunan yang ramai tadi ni, jadi berjayalah kita mengangkat Albert T sebagai salah satu calon utama untuk menggantikan. Nak tanya Man. Aku baru 3 Albert patah. T ni Aku baru 3 patah.
Man, Albert Tay ni dia tak salin lagi baju SPRM hari tu ke? Buat apa dia nak salin baju? Dia nak masuk balik dalam SPRM sebagai Pesuruhjaya. Diangkat oleh Rafizi sebagai Pesuruhjaya SPRM yang baru. Tahniahlah hari ni. Cetong-cetong semua dah jadi penjilat Albert Tay. Dah bersama-sama dengan Albert Tay. Dia tahu dah dia akan jadi Pesuruhjaya. Sebab tu dia kekalkan pakai baju tu. Dia nak masuk balik je SPRM sebagai Pesuruhjaya apa ni? Ganti Azam Baki. Jadi hari ni cerita dia, naratif dia yang perlu dimainkan, yang memang jelas hari ni. Dia orang sebenarnya nak selamatkan Albert Tay. Dia orang nak selamatkan orang-orang yang disiasatkan, yang tengah disiasat oleh SPRM ni. Sebab tu beria-ria nak turunkan Azam Baki, beria-ria nak rosakkan nama SPRM apa semua. Inilah puncanya yang utama. Lepas tu nak kaitkan dengan Datuk Seri Anwar. Bagi gah sikit, bagi hot sikit isu ni. Tak ada matlamat lain dah, tak ada sebab lain dah. Sebab ni je ni. Sebab nak selamatkan orang-orang macam ni, nak selamatkan OPS yang akan disiasat 1.1 bilion OPS. Itu je. Maknanya apa tu, mangsa-mangsa SPRM akan bergabung lah seluruh mangsa-mangsa SPRM yang pernah disiasat, Ismail Sabri, apa tu, Angkatan Tentera, semua-semualah termasuklah Albert Tay kan, akan mengangkat Rafizi sebagai ketua mereka. Tajuk dia adalah alumni ataupun mangsa-mangsa SPRM. Patutlah beria-ria suruh tangkap Azam Baki. Abadam. Tapi yang ni memang jahat. Kau cakap Albert Tay baju dia tak buka-buka daripada hari tu lagi. Kau memang jahat yang ni. Abang Adam, nak tanya. Kalau betul lah Rafizi ni sangatlah berintegriti. Si Albert Tay ni turun jumpa depan muka ni seorang perasuah ni. Semua orang tahu dia ni disalahkan sebab apa? Sebab rasuah. Mana sikap seorang yang berkonon-konon nak memperjuangkan depan muka ni? Kau sokong lagi si perasuah ni. Kenapa Rafizi masih dengan dia support pula tu? Saya tak faham. Yang seronok je. Maknanya Maya, ini himpunan sokong perasuah lah. Himpunan sokong perasuah. Betul. Betul jadi. That's right. Itu yang tepat. Kenapa mereka ini berdemo untuk tangkap Azam Baki? Sebab mereka-mereka inilah himpunan penyokong-penyokong perasuah terbaik yang ni. Bukan penyokong. Betulkan sikit. Himpunan Selamatkan Perasuah. Himpunan Selamatkan Perasuah. Himpunan Selamatkan Perasuah. Sebab apa? Aku bagi tahu sebab apa kalau viewer tak kenal siapa Cina ni, siapa Albert Tay ni. Albert Tay ni belum masuk mahkamah dia dah mengaku salah dah. Dekat media seluruh Malaysia, dia mengaku dia bagi rasuah dekat adun-adun, dia kata. Dia mengaku belum masuk mahkamah lagi. Adun-adun tu dibicarakan, tak kisahlah, belum tentu salah lagi. Tapi dia ni sebelum masuk mahkamah dia dah bagi tahu dah, aku dah bagi rasuah kat dia ni, aku bagi rasuah kat itu, aku bagi rasuah kat ini. Betul tak viewer? Ya. Betul tak viewer? Komen kat bawah. Dia sendiri mengakui dia bagi rasuah itu, dia bagi rasuah ini. Orang tu berapa tu ibu, orang ni berapa tu ibu. Dia dah mengaku sebelum masuk mahkamah. Lagi dah siap buat video apa semua. Hari ni korang duduk dengan dia, bersama-sama dengan dia, nak selamatkan dia, nak selamatkan orang-orang yang disiasat oleh SPRM. Ini je yang dia orang nak buat. Ini je mainan dia orang. Bukannya apa sangat pun. Parti Muda tu kita tahulah dia sekarang ni adalah boleh kata proksi kepada satu individu ataupun satu keluarga yang disiasat oleh SPRM. Betul. Korang faham sendirilah siapa. Daim lah. Tu sebenarnya. Sebab tu ramai orang Parti Muda turun. Nanti dia akan ada lagi Himpunan Selamatkan Perasuah 2.0. Dia lebih kurang alumni SPRM lah. Alumni asrama SPRM, Abang Adam. Dia orang ni semua adalah alumni asrama SPRM. Seorang lagi je belum yang BTRT tu. Belum lagi tu. Fakiran, aku rasa baik kau naik atas ni lah daripada kau duduk melalak dekat bawah, malu kat orang lah sebenarnya. Aku tengok dah kau berhujang macam mana yang BTRT tu tak lama lagi dia jadi alumni SPRM jugalah. Sebab tu yang dia tengah moyan ni. Alumni SPRM. Tak, ada orang komen dekat bawah. Kes anak Rafizi NFA apa hal? Kau pergilah tanya orang yang siasat tu. Kenapa tanya kita orang? Kita orang bukan ada. Apa? Dah kalau aku buka cerita lah. Dah kalau panggil Rafizi pun Rafizi tak nak pergi balai polis. Macam mana kes utak NFA bodoh? Betul ke ni? Aku buka mulut. Dekat saman dia saman je lah. Bodoh. Polis panggil suruh bagi kerjasama. Dia sendiri tak bagi. Macam mana kes utak NFA? Dia yang minta NFA nah. Wow.
Dia boleh balon kerajaan NFA kan kes. Simple je tak nak bagi kerjasama. Bodoh. Lepas tu dia balon kerajaan Kalau balik. aku, anak aku kena macam tu, aku pergi lawan sampai habis lah. Mana orangnya? Adakah ini perancangan dia? Ha. Oh, nampak sangat mempergunakan anak kau sampai macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu Tak boleh yang nak semalam bring aku. Kau bapak, kan? Kau ada hak untuk minta kes tu tak NFA. Disiasat. Tapi kenapa kau benarkan kes tu NFA? Ada apa sebenarnya yang kau nak suruh? Itulah yang apa semalam Peneba Roti Canai tu cakap. Aku tahu sebab apa tapi tak boleh beritahu lah. Aku tahu sebab apa tapi tak boleh beritahu. Tak payah saya menyebut lah dia tu semua tu paling tahu. Alah betul lah aku cakap. Semua tu paling tahu dari dulu sampai sekarang semua dia tu paling tahu. Tak payah Kepala betul lah aku cakap. Memang aku carutkan je budak Peneba Roti Canai ni. Bangang. Sabar, Biar dia tak apa. Sulaiman minta naik tadi. Silakan Sulaiman. Silakan Sulaiman. Assalamualaikum semua Kak Yani, semua panel-panel. Ya, sila. Okey, tadi berdasarkan gambar Abang Adam Yusof, saya boleh anggarkanlah kehadiran tu lebih 20,000 sebenarnya. Okey, memang ramai betul lah. Tapi si sotong-sotong ni berhimpun lah sampai 500,000 orang sekalipun takkan mampu tumbangkan PMX. Nak tumbangkan seseorang PMX, nak turunkan seseorang ketua pengarah SPRM tu, haruslah melalui parlimen. Bukan di jalanan, bukan berguling-guling di jalanan. Tak akan jadi apa. Kalau tak percaya, cubalah korang sotong-sotong semua bangun tidur esok, tengok, buka TV. Adakah Anwar dah tumbang? Itulah kebodohan puak pembangkang ni. Dah ada TikTok, dah ada parlimen. Parlimen dibuka lagi. Masih berguling-guling. Sulaiman. Ya, teruskan. Ni betul-betul ke main-main ni Abang Adam dia pakai baju lokal SPRM ni? Tak Abang Adam Betul, baju dia beli kat Shopee tu. Ini betul lah. Dia lari daripada orang. Kenapa Azamaki tak pakai baju oren Selamatkan tu? perasuah. Terima kasih kepada para pendemo kerana disebabkan kamu telah berjaya tangkap Azam Baki, maka seluruh perasuah-perasuah telah bebas dan berkumpul dan bersama kamu. Para perasuah, hidup Rafizi. Abang Adam hantar gambar tu dalam grup Abang Adam. Nanti $4 nak buat video. Sambung Sulaiman. Okey. betul Maya. Sambung Sulaiman. Kejap Mac Mac bertenang dulu. Sekejap kita sembang dengan Mac. Sila Sulaiman. Mac ni Untik buat apa dia datang sini? Untik tak dibenarkan lagi ni. Alah. Janganlah mengata pembangkang tadi. Mac nak itu bukan pembangkang. Mac diam dulu. Sulaiman nak cakap. Sabar Mac. Sabar Mac. Nanti bergaduh dengan Pok Nick nanti. Silakan Sulaiman. Okey, saya tengok Rafizi ni, si sotong ni macam betul-betul menggelabah sejak Mahathir pengsan 30 minit dalam mahkamah. Sejak Tun Daim dulu, arwah Tun Daim dulu kena dakwa, dia nampak gelabah sangat. Sampai terpaksa jilat walaun yang bodoh ni. Kita semua dah tahu dah walaun ni memang bodoh. Dia nak dapatkan sokongan, beria nak dapatkan sokongan dari walaun. Macam mana nak tumbangkan Anwar, nak turunkan Azam Baki yang dah memang perform tu. Berapa ramai dah jerong-jerong kena tangkap yang Perdana Menteri sebelum-sebelum ni tak berani pun sentuh. Hanya PMX je berani sentuh. Dan saya rasa lah, ini berdasarkan mimpi saya semalam lah. Saya mimpi lah bukannya betul. Saya mimpi Rafizi tu dibayar oleh Atuk Saka. Tapi mimpi je lah, saya declare awal. Mimpi lah. Dia bayar. Mimpi bukan petunjuk. Kadang-kadang Allah nak hantar. Bukan tuduhan. Mimpi Zali hantar gambar yang Rafizi cium tangan Tok Saka tu mana ada? Ada tak? Alah, kena cari jap. Perasan tak kronologinya Albert T dikaitkan dengan Atuk Saka. Daim juga dikaitkan dengan Atuk Saka. Albert T dilindungi oleh Atuk Saka. Tiba-tiba hari ni orang duk tuduh kata Rafizi ni bersama dengan Atuk Saka. Tiba-tiba hari ni dia orang buat himpunan nak selamatkan orang ni yang memang ada establishment yang memang ada kaitan dengan Atuk Saka. Jeng. Selamatkan Albert T. Soalan. Cetong. Ni soalan ni nak tanya Cetong. Cetong. Korang ada dapat apa-apa payment ke daripada Albert T? Albert T kan banyak duit. Korang ada ambil duit Albert T ke? Ni tanya. Ada ambil duit Albert T ke? Okey, sekian.
Okey, kita bagi pada Mac pula. Sila Mac. Mac saya tanya apa tadi? Mek tanya, kenapa Azam Baki tak kena pakai baju oren tu? Macam Albert pakai tu. Lepas tu Mek tak nampak pun Rafizi tadi dekat dataran. Dia pergi minum Nanti kopi. lakar mana mari, Mac.